menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi, sama ada wilayah-wilayah atau kelompok-kelompoknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia yang tidak berbelah hati terhadap bangsa tersebut. Jadi PIPP telah mengambil tulisan yang amat bahagia ini jadikan sebagai falsafah pembinaan negara bangsa mengikut acuan PIPP. Sebenarnya pembinaan negara bangsa bukan hanya sejak Tun Mahathir menulis, tetapi sebenarnya bermula dari negara kita diusahakan untuk mencapai kemerdekaan dahulu yang diketuai oleh Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman. Pembinaan negara bangsa ketika itu memang sangat jelas. Memang sangat jelas. Kalau tak, mungkin kita belum merdeka lagi sehingga hari ini. Namun pembinaan negara bangsa pada peringkat awal dulu nampaknya semakin lama semakin merosot, ya, sehingga terpaksa dicipta PIPP, ya, di mana teras utamanya yang pertama dinamakan pembinaan negara bangsa. Jadi ini dilihat selepas 50 tahun merdeka. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat sejarah, saya amat terharu sebenarnya apabila baca, lihat dengan tak dapat, apabila Tengku nak ke UK, duit tak ada, nak bayar kapal terbang, orang-orang Melaya pada masa itu atau Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu ulu derma sumbangan sedangkan yang mereka mampu untuk menjadikan hasrat Tengku nak ke Britain itu tercapai. Wanita-wanitanya semua emas yang ada lekat pada peristiwa yang berlaku di Melaka, semua dibuka, diserahkan kepada yang memungut derma tersebut. Jadi kalau tak kerana jati diri ataupun pembinaan negara bangsa yang amat tinggi ketika itu, saya berpandangan belum lagi merdeka negara kita. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini? Kenapa kita terpaksa berusaha untuk membina semula seolah-olahnya negara bangsa ataupun yang itu? Tuan-tuan membuat pengalaman saya di sekolah. Kalau kita rujuk kepada sebuah sekolah, saya anak-anak didik kepada sekolahnya sendiri bermula dengan kehebatan sekolah tersebut. Pengalaman tulen saya semasa menerajui SMPA Syekh Haji Muhammad Said Serban. Alhamdulillah saya di sekolah tersebut selama 7 tahun 4 bulan. Pelajar di situ keluar ni outing hari Sabtu. Malu nak pakai lencana sekolah. Pasal bau dah sekolah lama. Pokok jadi macam tu. Ataupun sekolah mana tu?
pakai rencana ni, nanti orang tahu pula saya sekolah mana. Seolah-olah macam tu. Tak rasa sikit pun bangga dengan nama sekolah yang dia sedang belajar. Jadi tuan-tuan perempuan, apa yang saya lihat melalui pemerhatian, anak-anak ini apabila beransur-ansur, kita sama-sama dengan mereka, sama-sama dengan semua guru, termasuk juga staf sokongan, bangunkan sekolah. Jadikan sekolah itu sesuatu yang boleh membanggakan. Dan orang luar pun, woi, saya masuk eka. Bila ada bunyi macam tu, ada something lah kan. Jadi kami berusaha tahun kelima 2002, saya masuk sebagai orang tua tahun 98, 2002 alhamdulillah tahun kelima. Ketika itu Maaf Nazim ni 9 lah satu cipuan kat Seremban ni tak saya tak pasti, mungkin di Johor 2002 dia Johor masa tu Nazim tu. Nazim di 9 lah yang mencadangkan supaya SMK Asia Jemasan ini masuk ke tanding anugerah kualiti menteri pelajaran. Masa tu menteri pendidikan lagi belum pelajaran kan. Saya ketika itu bersama semua guru staf sokongan. Tertinggal-tinggal sebenarnya. Tak pernah dengar saya sebenarnya apa dia anugerah kualiti menteri pelajaran itu. Ya. Sehinggalah saya dapat maklumat sekolah-sekolah yang menang pada tahun sebelumnya. Kebetulan sekolah yang menang pada tahun sebelum itu sebuah SMKA juga mendapat tempat kedua di Negeri Kelantan. Saya pergi bersama dengan 3 orang lagi guru, termasuk penolong kanan saya, Cikgu Abid Abah. Dululah penolong kanan, sekarang dia dah dari mundur. Kami pergi tuan-tuan, kami pergi belajar di sekolah yang menang tempat kedua. Balik kami dapat laporan bagaimana nak jadikan sekolah kita ni boleh menang. Ya? Apa yang kami buat ketika itu, kami nak menang, dan kalau kami menang, kami nak nombor 1. Macam tu. Ya? Alhamdulillah tuan-tuan perempuan, hasrat ini disemaikan di kalangan guru, di kalangan pelajar, di kalangan staf sokongan, malah di kalangan ibu bapa seluruhnya. Kami wawarkan semau-maunya. Tujuannya apa? Nak minta duit kan? Semua orang dapat tahu ya. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan, kami menang dan dapat nombor 1. Bila dah menang tuan-tuan perempuan, macam-macam yang masuk ke telinga saya. Seorang guru SMK Asia Jemasan ini, ringkasnya terkenalnya SMK Asia. Seorang guru SMK Asia naik komputer dari Seremban pergi ke Kuala Lumpur. Dalam komputer dia balik dari KL tu cepat Hasan. Ni salah saya naik komputer, ada orang tu bercakap lah kat saya. Agaknya kat muka saya ni ada cop cikgu kot, dia kata. Orang kata buat cikgu ke? Kata je mengajar sekolah mana? Dia sebutlah SMK Asia Jemasan. Oh, sekolah yang sangat bagus tu ya, sekolah yang dah menang anugerah kualiti. Dia tanya orang tu, cikgu juga ke tak? Dia kata. Jadi contoh ini tuan-tuan perempuan memberi tahu saya, dan saya share dengan semua, apabila kita berjaya, apabila kita jadi hebat ya, maka perasaan jati diri itu, perasaan sayang kepada sekolah itu akan timbul. Bila dah nak capai anak murid saya dah tak malu dah pakai baju sekolahnya, t-shirt ke ataupun baju batik ke, lagi letak tu lambang sekolah tu, sebab masing-masing dah rasa sekolah saya hebat. Macam tu lah, ini satu kumpulan kecil sebuah sekolah. Kalaulah ini
pembinaan antarabangsa. InsyaAllah akan jadi. Tadi yang pertama ada sebut ada orang I'm British, I'm Australian, kan? Tapi ada rakyat Malaysia yang sangat bangga bila berada di luar negara. Yang saya tahu lah, saya terbaca, iaitu orang-orang Cina Malaysia. Orang-orang Cina Malaysia, mengikut yang saya baca, mereka apabila berada di luar negara, mereka akan sebut I'm Malaysian. Muka dia memang satu dunia tahu kan, muka ni memang muka Cina, tapi dia tak mau mengaku dia Cina dari China ataupun Cina dari mana-mana. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Dunia tahu bahawa Cina yang paling kaya di dunia terdapat di Malaysia. Kalah Cina di China, kalah Cina di Singapura. Ya, kalahlah seluruh rakyat Malaysia. Hebat seperti yang dirasakan oleh orang-orang Cina Malaysia. Saya amat yakin orang Melayu ke siapa ke akan rasa bangga juga apabila berada di luar. Sebab itu kita sebagai guru, lebih-lebih lagi peneraju sekolah, sebagai pengetua guru besar, kita lah yang bertanggungjawab untuk bangunkan jati diri pembinaan negara bangsa. Itu saja dulu pengurusi. Terima kasih. Terima kasih. Ada melihat dari entiti sekolah, bagaimana sekolah itu juga berperanan pada asas-asas pembinaan sekolah negara bangsa. Daripada sekolah, kembangan yang berlaku, pembinaan sistem yang ada di dalam sekolah, secara tidak langsung itu boleh membantu kepada ke arah untuk membina bangsa kita. Dan saya katakan dulu pada Tuan Haji Puan kalau dapat Tuan Haji jelaskan, jadi Tuan beri pendapat yang berfokus dari sudut pandangan dan perspektif jemaah Nazim melihat usaha membina negara bangsa. Silakan Tuan. Terima kasih Pengurusi, rekan-rekan ahli panel, pimpinan pendidikan dan sembilan, semua jalan kepimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Terima kasih kerana menjemput Jemaah Nazim untuk menjadi ahli panel ini, panel forum ini. Saya teringat sebab Tuan Haji Rohani tadi ada daripada pembidaran, saya pernah sebut juga pembidaran. Di Negeri Sembilan ini dia tak ada orang yang tidak dipakai, semua dia dipakai. Dan itu mengikutlah apa orang dia merayakan dan kemuliaan. Sebab itu dia kata kalau orang ikut saya, kok saya nakkan emas, kok kuat nakkan kudrat, kok alim nakkan doa, kok cerdik lawan kuning. Pada petang ini saya menggunakan premis yang tepat. Saudara-saudara yang ada di depan saya, orang-orang cerdik yang sepatutnya